ada 10,000 unit, dia akan jadi 1,000 unit sahaja. Okey, tapi yang beza dia, harga dia akan jadi 10 kali ganda lagi besar. Jadi share akan berkurang 10 kali ganda, share akan naik 10 kali ganda. Okey, so tadi you ada 10,000 unit dekat harga 5 sen. Tapi bila dia dah besarkan 10 kali ganda, dia dah kecilkan 10 kali ganda share dia, daripada 10,000 jadilah 1,000 unit, dan harga saham tu pun akan naik 10 kali ganda, 50 sen. So sebenarnya in terms of siapa yang tengah hold sebelum share consolidation tu, selepas consolidation nilai dia sama sahaja. Cuma dia punya unit tu makin kurang lah, dan harga dia makin mahal. Jadi let's say lah, kalau dekat sini in terms of value you ada RM500, betul? Okay, 10,000 unit darab setengah 5 sen, RM500 lah. Okay, so bila dah jadi 1,000 unit dekat harga 50 sen, dia still akan jadi 500. Jadi purpose adjustment harga ni normally adalah untuk nak bagi saham tu hidup balik. Alright, so normally berlaku dekat saham-saham penny stock, okay, super penny yang share dia banyak sangat. Let's say lah share dia 1 bilion, alright, harga 5 sen. So instead of share 1 bilion harga 5 sen, diorang decide, okay, why not kita kecilkan share 10 kali ganda jadi 100 juta je, harga saham pun jadi 50 sen. So lebih tradable, boleh lagi hidupkan, alright, instead of share 1 bilion. So guys, make sure you guys sharekan video ni, like video ni, because next part saya akan share kenapa saya nampak peluang dekat Pasut GB untuk saya entry after share consolidation. I'll see you guys in the next video. Bye.